Ayah dah cakap kan, kalau periksa tak boleh meniru. Kalau meniru, ayah pukul. Aha! Ha, itu kantoi tu kau meniru. Sekarang markah kau kosong. Kosong. Ehsan, jangan meniru. Nanti ayah koyak macam Ikmal. Okey, ayah. Aha, nasib baik aku bawa bekal makanan. Ehsan. Ha, kau meniru juga ya Ehsan? Mana ada meniru. Oh, makanan. Macam ni lah bagus. Kenapa ni tak boleh? Aduh. Ha, kat bawah ni ada lubang. Kenapa tak boleh ni? Alah, jatuh. Macam mana nak ambil tu? Ikmal, tolong ambil. Susahlah. Tak boleh masuk. Tolonglah. Aha. Oh. Ha, kalau macam ni mesti boleh masuk. Ha, kalau macam ni baru boleh San. Ha, ambil. Ha. Kenapa tak ada air? Ini adik aku Ehsan yang pelik sangat. Sebabnya dia tak takut apa-apa Kenapa pun. kau ni? Lipas je pun. Sebagai buktinya, aku akan tutup lampu tandas masa dia mandi. Ehsan? Kau tak takut ke? Ha, tengok tu. Dia memang tak takut apa-apa. Seterusnya, aku akan takutkan dia dengan topeng Siapa? hantu. Ikmal memang macam tu. Disebabkan dia belum takut, aku akan tunjukkan teknik terakhir aku. Ini seram. Aku rasa dia takut dengan muka aku ni. Wah, bestnya makan tak ada Ehsan. Boleh makan coklat, Kinder Joy dan air kopi. Ikmal, Ikmal. Ehsan. Kenapa tu? Ikmal, kau makan apa tu? Aku makan tembikai, telur dengan roti. Sehatnya. Kau kan nak diet 10 kilo? Macam ni lah. Iyalah, aku kan nak turun 10 kilo. Ini bodyguard aku yang bodoh itu. Dan kalau korang nak tahu, dia benci sangat dengan kopi. Bodyguard, kau tengah buat apa ni? Tengah buang kopi. Makan ni. Ha. Makan kau. Macam mana cara nak bagi dia suka kopi? Dia ada minum kopi, aku akan letak kopi dalam roti ni. Mesti dia ingat ni coklat. Dia tengah tidur. Akif, ni ada roti coklat untuk kau ni. Ada roti coklat untuk kau ni. Tak guna punya kopi. Roti kopi tu dibuang. Sayangnya. Cara terakhir, kita mesti tipu dia. Kita gantikan label air kopi ni dengan label air coke. Disebabkan bodyguard aku bodoh, mesti dia tak perasan ni. Kalau dia berjaya minum, korang kena subscribe. Maki. Kau nak minum air gas tak? Ui, sedapnya. Nak. Minumlah. Kenapa ni? Ini air kopi. Subscribe. Boy, ada hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Hari jadi aku lambat lagi. Tak apa, saja je orang nak bagi. Wah, nak. Okey, ni yang pertama. Dinosaur favourite awak. Dinosaur. Aku suka sangat dengan dinosaur. Okey, yang kedua. Ada lagi tau. Ada lagi? Ya, Wah, best je. Ada nama apa ni? Nama ni apa? Bogo, suka. Okey, ni ada lagi ni. Yang ketiga. Ui, hebat gila kotak ni. Nah, tongkat. Ada tongkat. Nanti kalau aku sakit, aku bolehlah guna. Betul? Okey, tapi ada lagi ni tau. Ada lagi? Ya. Yang seterusnya. Hebatnya. Ni untuk boy sapu rumah. Ui, kotak kecil tapi barang-barang banyak. Ada satu lagi yang terakhir. Apa dia? Vacuum ajaib. Vacuum. Oh, mahal tak? Murah je. Nak mahal lain kali.
Aku Ehsan. Aku suka sangat makan snack. Tapi abang aku selalu tak bagi aku makan snack. Ehsan mana Jadi setiap kali aku nak makan, aku mesti kena menyorok daripada dia. Tapi setiap kali aku menyorok, dia mesti jumpa aku. Lepas tu dia marah aku. Awas kalau kau makan makanan tak sihat, tak boleh. Oleh sebab itu, setiap kali aku makan dan minum tak sihat, aku mesti tipu dia. Ehsan, kau buat apa ni? Aku tengah minum ubat lah. Minum ubat? Bukankah kau tak suka makan ubat ke? Masih ni aku tengok. Coca-Cola tu kan? Aku ambil. Sebab cara pertama gagal, aku pasti cara ni berjaya. Aku sorok cekedis dalam betik ni. Mesti dia tak jumpa. Ehsan? Oh, Ehsan. Ehsan, kau buat apa tu? Aku tengah makan betik. Kenapa pelik je potongan betik ni? Ni aku tengok. Tu kan makanan tak sihat. Kan aku dah kata tak boleh makan makanan tak sihat. Tolonglah, aku teringin sangat nak makan cekedis. Boleh? Tapi yang tengok ni kena subscribe. Subscribe? Korang kena subscribe. Ada snack kesukaan aku ni. Lah, kenapa snack ni kena ikat dengan bawah? Snack kesukaan aku ni. Aduh. Boyfriend kurang ajar. Makan Oreo ni dengan susu. Aku pun nak guna susu juga. Aku pun nak makan Oreo dengan susu juga. Oreo ni aku punya je tahu. Dah, kau tak boleh. Kenapa berat sangat ni? Padan muka kau. Maki. RM100 tolong aku boleh tak? Okey, jom. Cepat. Maki, kau boleh angkat benda ni tak? Alah, ini senang sangat. Ini satu tangan pun boleh. Ui, hebatnya. Yeay. Wah. Boleh makan Oreo. Jangan baling kat aku. Ini abang aku Ikmal yang suka sangat baling belon air dekat aku. Macam mana nak bagi Ikmal berhenti main belon? Kau akan curi belon dia. Mana belon aku? Aku dah tahulah, Ehsan mesti ambil. Nasib baik aku ada banyak lagi. Oleh sebab cara pertama gagal, aku akan guna cara terakhir. Aku akan baling kat dia biar dia rasa sakit. Ikmal, ambil ni. Aduh, penatnya. Ada air, boleh minum. Ui, sedapnya. Nak sikit? Nak juga air. Wah, sedapnya. Nak juga air. Air ni untuk aku je, kau tak boleh. Yang boleh minum air ni cuma aku. Kat mana dia simpan air tu? Kosong? Ambil air dari paip lah. Tak ada air. Tengok dalam tong lah. Dalam tong pun tak ada air. Kat mana nak cari air? Ya Allah, tolonglah hujan biar ada air. Wah, dah ada air hujan. Yeay, dah penuh. Ehsan, minum air ni Ehsan. Sedap tak? Sedapnya air ni, sejuk. Yeay! Ini adalah coklat paling kuat di dunia. Tak kisahlah sekuat mana pun korang pukul coklat ni takkan hancur. Test pertama, kita akan cuba pukul pakai tukul. Tapi ternyata tukul tak mampu kalahkan coklat ni. Tapi adakah dia mampu bertahan kalau kita langgar dengan kereta? Dan bila aku langgar, coklat ni tak hancur. Disebabkan tak berjaya, aku akan cuba campak daripada ketinggian 100 meter.
Ternyata coklat ni masih kuat. Seterusnya, kita guna gunting. Pada masa ni aku cuba dengan sekuat tenaga, tapi ternyata gunting pun tak dapat kalahkan coklat ni. Akhir sekali, kita guna mesin penembuk lubang. Ternyata tak berjaya, tapi ada lubang sikit je. Kalau guna ni, mesti aku tahu ayah simpan snack kat mana. Sekarang, aku nak sedut fikiran ayah. Sekarang, isi fikiran ayah ada dalam ni. Aku akan masuk ke dalam kepala aku. Aduh, penatnya menyapu. Ni, ambil RM10 untuk anak kau ni. Ambil RM10 tu. Kerja kuat-kuat sikit. Alah, RM10 je. Tak apalah untuk anak-anak aku. Aku lapar juga. Tapi tak apalah, bagi Ikmal je lah semua. Nah, ni mi untuk engkau, Ikmal. Mi? Tak nak lah. Ayah masak tak sedap. Baik Ikmal makan cekedis je. Kau makan cekedis. Tak payah. Ayah ambil. Ayah tahi. Sorry ayah, Ikmal minta maaf. Ikmal tak patut buat ayah macam ni. Hasan, sini jap. Kenapa? Aku nak tunjuk magic dekat kau. Magic apa? Kau tengok botol kat sana tu? Okey. Aku akan ambil botol kat sana tu, bawa ke sini. Tengok ni tangan aku. Oi, ada tangan. Kau tengok tangan tu. Okey, sekarang ni aku akan bawa botol air tu ikut bawah meja. Sampai ke? Okey, 1, 2, 3. Coca-Cola. Macam mana kau buat? Hebat ke tak hebat? Subscribe! Ini adik aku Ehsan. Dan kebelakangan ni perangai dia pelik sangat. Sebabnya setiap kali aku nak masuk ke dalam biliknya. Nak masuk kenapa? Nak masuk. Tak boleh. Kau tak boleh masuk. Dia selalu tak bagi aku masuk. Supaya dia keluar, aku akan pancing dia pakai snack kesukaan dia. Aku letak snack kesukaan dia di depan bilik dia. Dan sekarang aku akan tunggu dia keluar. Tapi dia ambil snack dan masuk ke dalam bilik semula. Kalau macam tu, aku akan tunggu dia keluar pergi tandas. Mesti dia buka pintu. Dan lepas tu dia keluar pergi ke tandas. Dan rancangan aku berjaya. Dan aku pun terus cuba masuk. Tapi bila aku masuk, Tak boleh masuk. disebabkan aku tak ada cara lain, aku pun terus ketuk pintu bilik dia. Hasan, aku nak masuk dalam Hasan. Kenapa? Aku nak tahu apa ada kat dalam. Boleh. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kau tengok ni kena subscribe. Korang subscribe lah. Aku nak masuk. Ini siapa yang tak cuci pinggan ni? Anak-anak, antara korang berdua, siapa yang tak cuci pinggan ni? Bukan aku, ayah. Bukan aku. Samalah. Aku pun bukan juga. Apa tu? Berlumuran coklat tu mulut kau tu. Coklat? Ada coklat? Macam mana boleh ada Nanti mesti kau kena marah. Engkau belajar menipu daripada mana ni? Engkau dah gemuk, menipu pula. Yeay, roti. Nak sikit? Ish, geli aku. Ish. Bagi sikit. Sedapnya. Hasan, cantiknya baju kau. Jangan pegang. Hasan, SMA ada jadi. Apa? Mana Ehsan? Adakah kita boleh matikan lilin dengan tumbukan? Disebabkan aku tak boleh, aku akan bagi ke bodyguard aku yang telah master tali pinggang hitam. Sebabnya kat luar sana ramai orang biasa cuba dan gagal. Peraturannya, tangannya mesti berjarak 1 inci sahaja. Kita mula dengan 1 lilin. Ternyata 1 lilin mudah sangat. Disebabkan 1 lilin mudah sangat, kita teruskan dengan 3 lilin. Pada masa ni aku tak rasa dia boleh. Sebabnya 3 lilin susah sangat. Tapi ternyata bagi dia 3 lilin ni mudah sangat weh. Sekarang kita cuba 7 lilin. Pada awalnya percubaan tu bukannya gagal. Sebabnya untuk matikan 7 lilin tu perlukan tenaga yang kuat. Tapi selepas berkali-kali dia cuba, lilinnya boleh mati semua. Mak Kif, jangan bongkok, tegak. Macam tu. Letihnya. Mak Kif, jangan bongkok, tegak. Jalan. Mak Kif, jangan bongkok, tegak, lurus. Macam tu lah. Mak Kif, jangan bongkok, tegak. Mak Kif, jangan bongkok, tegak. Sambung main telefon. Kau jangan bongkok Minum Yakult. Ikmal, kongsi boleh?
Kongsi? Mana boleh. Semua ni aku punya. Kenapa kau ni kedekut sangat? Dah. Kau pergi sana. Rambos. Mengacau. Kau sabar kau tunggu aku balas. Aduh, sekarang sakit perut. Kenapa kunci ni? Padan muka kau. Siapa suruh tak bagi aku? Ni kan kunci kat aku. Cepat weh, aku nak. Hasan, tolong pegang jap. Okey. Hasan, kalau nak menjerit kat luar. Ayah tengah tidur tu. Ehsan, aku tak boleh berak lah Ehsan. Sebelit. Minum ni. Minum Yakult ni. Nanti kau akan berak. Yalah. Lagi. Banyak lagi ni. Minum. Lagi. Ni botol ke berapa dah ni? Nanti ceret beret aku ni Ehsan. Tak. Ini bagus. Nanti kau akan berak. Bagus. Ini Shirota. Habiskan. Satu lagi. Dua lagi. Tak bahaya ke Shirota Probiotic Culture Shirota Straight? Cepat. Dua lagi. Dalam ni ada kuman baik. Aduh. Banyaknya Shirota yang aku minum. Shirota. Nak berak. Kan aku dah kata kau mesti berak punya. Aduh, perut aku sakit sangat. Ayah, perut aku sakit sangat. Dah, pergi sana. Ayah tengah sibuk ni. Tolonglah, sakit sangat. Ehsan. Kau kenapa ni? Ikmal. Sini kejap. Ehsan, kau kenapa ni Ehsan? Alah. Dah sini meh, ikut aku. Sini Ehsan. Baring dulu. Ehsan. Sini pakai oksigen dulu. Alamak, gagal. Ni pakai oksigen yang betul. Alamak, Ehsan tak bangun juga. Cara terakhir, kita pakai suntik. Kalau Ehsan bangun, korang kena subscribe. Ehsan dah bangun. Korang kena subscribe. Ini abang aku Ikmal yang dah gilakan Naruto. Aku suka Naruto. Kenapa kau suka sangat Naruto ni? Janganlah campur Naruto aku. Kau sini. Sampaikan dia dah jadi pelik sangat. Naruto Uzumaki. Aku dah serabut dengan dia ni. Ikmal. Kau belum makan dari semalam kan? Biarlah, aku tak nak makan. Aku tengah tengok Naruto ni. Janganlah ganggu. Tengok. Hebat kan? Sampaikan waktu tidur pun teringat Naruto. Aduh. Naruto. Ikmal, bahaya tu. Aku nak jadi Naruto. Kalau macam ni, aku kena keluar rumah ni. Nanti dia bunuh aku. Cuba korang komen. Macam mana aku nak buat ni? Anak-anak, ni ada hadiah untuk korang ni. Wah, apa tu? Ini bukan untuk kau Ikmal. Ini untuk Ehsan. Yeay. Aku punya mana? Yang ni untuk kau. Kenapa aku punya kecil sangat? Tak macam Ehsan pun. Ehsan dapat besar. Kenapa Ikmal sedih sangat tu? Ni yang besar. Jom kita main sama-sama. Tak ada, aku punya. Ni aku punya. Ini aku Ehsan dan aku suka sangat makan snack. Tapi setiap kali aku nak makan snack, aku kena menyorok daripada abang aku. Ehsan mana? Tapi yang peliknya, setiap kali aku menyorok, dia mesti jumpa. Jangan makan tak sihat. Sebabkan dia selalu jumpa aku akan tipu dia. Cara pertama, aku akan masukkan snack dalam bekas vitamin ni. Kalau macam ni, mesti Ikmal tak tahu. Ehsan, tengah buat apa tu? Aku tengah makan vitamin ni. Wah, vitamin bagus untuk kesihatan. Nak sikit? Ni kenapa aku nampak macam cheese ball je ni? Vitamin apa ni? Dah sini aku tengok.
Tu kan, ada cheese ball. Aku dah kata jangan makan tak sihat. Hei. Sebabkan cara tak digagal, aku akan isi Coca-Cola dalam kotak susu. Hasan, kau tengah buat apa ni? Aku tengah minum susu ni, tak nampak ke? Kau lupa ke? Kau kan tak suka susu. Bila masa kau minum susu ni? Mai sini, biar aku rasa. Tu kan, Coca-Cola. Korang rasa macam mana cara dia supaya aku boleh makan makanan tak sihat? Belon versus pisau. Wah! Belon versus chopstick. Pecah juga, tapi kena tu tak pecah. Belon versus senduk. Alah, senduk tak boleh. Hai. Belon versus gunting. Yeay! Belon meletup. Belon versus sudir. Katanya dengan bulatan kita boleh perangkap semut. Dah ramai orang cuba eksperimen ni. Ternyata mereka berjaya. Sebabnya semut tak keluar daripada bulatan. Aku dah ada semut. Semoga eksperimen aku ni berjaya. Aku akan perangkap semutnya dalam ni. Aku gunakan gula untuk jadi umpan dan masukkan semut tadi. Aku pun kecilkan bulatan supaya semut ni tak keluar. Tapi semut ni tetap keluar. Ternyata ini semua mitos. Ini adik aku Ehsan. Dan seperti mana yang korang tahu, dia tak takut dengan apa-apa pun. Apa kau ni? Lipas je pun banyak-banyak. Maka dari itu, hari ni aku akan buat dia takut. Aduh, sakit perut ya. Aduh. Kenapa Hikman ni macam budak-budak? Tapi dia tak takut dengan macam ni. Cara kedua, aku akan menyorok belakang lansir dan sergah dia. Nak pakai spender yang mana Dua-dua ketat ni. Kenapa kau ni? Sihat tak? Macam budak-budak. Kenapa dia tak takut Cara terakhir, aku akan takutkan dia dengan gambar hantu ni. Mesti dia takut. Ni gambar apa ni? Bawahnya pula. Apa ni? Ternyata dia lagi takut dengan gambar aku. Aduh. Hasan, kau pilih mana? Kau pilih mana? Aku pilih yang ni. Okey, cepat. Tukar. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Subscribe. Prank Ehsan, sembunyikan ais krim di sayur. Hikman, kau makan apa tu? Makan salad lah. Kau makan salad sekarang? Yelah, aku kan nak diet. Diet? Peliknya kau ni. Kita cuba gigit senyap-senyap. Ais krimnya sedap sangat. Lah Hikman, tu sayur tu banyak je lagi. Ni, ada ni. Dah gigit dah ni apalah kau ni. Betul ke kau ni? Kita makan lagi. Sayur tu memang sedap ke? Sedap lah. Aku dah diet sekarang. Sayur sedap. Aku suka sayur. Sayur sedap? Ya. Hikman, kau makan apa tu sebenarnya? Sayur. Sayur? Tu ais krim tu. Aku nak juga. Ni yang last dah ni. Letak dalam almari, boleh rehat. Ada lagi? Rasa tadi dah simpan. Tak apalah, letaklah balik. Ni last dah ni. Patutlah ada ni. Budak ni. Yeay, makan pizza. Tapi aku belum basuh tangan lagi. Basuh tangan dululah. Aku pun teringin juga nak makan pizza. Aku lapar. Sedapnya pizza. Nak makan satu lah. Alamak, nanti Ehsan marah. Macam mana Kita potong dulu bahagian tengah pizza. Lepas tu kita rapatkan balik semua pizza ni. Kalau macam ni mesti Ehsan tak perasan pizza dia kena curi. Yes, sekarang boleh makan pizza. Tapi kenapa makin kecil ni? Ini mesti Hikman yang ambil ni. Hikman! Pencuri makanan! Ehsan, aku dengan ibu kelaparan ni. Bagilah kami makan. Dah lah, pencuri tu pencuri je lah. Jangan bagi banyak alasan. Ehsan, minta maaf tau. Minta maaf. Ikmal, ibu. Ehsan, tu untuk kita orang ke? Untuk korang? Taklah. Ini untuk Ehsan. Ini untuk Mak Kif. Ini untuk aku.
Lah, dah habis. Dah lah, tak apalah. Bagi dia orang je lah. Ehsan, Mak Kif, ni ada Coca-Cola untuk korang ni. Minumlah. Coca-Cola? Terima kasih. Cuba minum. Sedap kan? Tak apalah, aku pergi dululah. Ikmal, kau punya mana? Ni aku punya. Ya ke? Okey. Oh, terima kasih. Yeay, dah boleh minum air sama-sama. Alah, dah rosak. Woi, kurang ajar. Mampus kau. Terima kasih untuk selipannya. Lah, kenapa kau tak pakai selipar sendiri ni? Lah, putus rupanya. Yeay, Ehsan tak ada. Boleh makan aiskrim. Ikmal. Alamak, Ehsan datang. Nak sorok kat mana ya Ehsan, kenapa tu? Aduh, sejuknya baju aku. Ikmal. Ya. Ni kan kau nak diet. Aku bawa sayur untuk kau. Sayur sedapnya. Terima kasih Ehsan. Kenapa bawa aiskrim je ni? Bawa aiskrim? Tak ada. Ikmal tak pakai aiskrim. Kau jaga Kalau kau makan aiskrim, aku lempang kepala kau. Tak nak lah. Ni dah ada sayur. Ingat. Okey. Yeay, sekarang masanya untuk aku makan aiskrim. Alamak, dah cair. Katanya kalau kita masukkan gas belon ke dalam air gas, suara kita akan jadi macam ni. What happened to my voice? Sekarang, jom kita cuba. Pertama sekali kita tebuk dulu lubang. Lepas tu kita masukkan gas dalam belon ke dalam air gas. Sekarang kita cuba minum. Jangan lupa subscribe. Maki, kau nak tak aiskrim dari Amerika ni? Nak. Tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Aiskrim ni sedap tau Mak Kif. Kalau kau nak, kau kena urut aku dulu. Okey. Urut sekarang. Urutlah lama-lama sikit. Urutlah ni. Kuatlah sikit Akif. Badan aku ni besar, kena kuat. Aku dah siap urut ni. Mana aiskrimnya? Ni kau tengok ni, slipper aku kotor tu. Urut dah dulu, baru dah dapat aiskrim ni. Alah. Lak lah betul-betul. Kalau tak lak betul-betul, nanti tak dapat aiskrim ni. Yelah. Aku lak betul-betul lah ni. Lagi. Mana aiskrimnya? Ni, ambil lah. Ini aiskrim tipu ni. Padat muka kau. Kurang ajar. Pilih, nak yang mana? Nak yang besar lah. Aku dah yang besar. Aku yang besar. Aku nak yang besar. Bukan coklat betul. Coklat mainan. Mainan. Macam budak kecil main mainan. Yang aku punyalah yang betul. Sedapnya. Nak sikit. Pilih, nak yang besar ke yang kecil? Yang besar lah. Akulah. Yelah, aku mengalah je lah. Makan donat. Kenapa aku punya kecil sangat ni? Tapi yang dapat habiskan dulu, dia dapat RM100 dan iPhone. Aku dah habis dah. Aku punya. Makan donat kau tu. Pilih, nak 100 ke nak kopi? Kopi lah, 100 aku dah ada banyak. Ini bos aku Ikmal yang suka kopi lebih dari segala-galanya. Sampaikan dia lebih suka kopi daripada isteri dia. Bye. Boy pilih sejam dengan Wawa ke 2 botol kopi? 2 botol kopi lah. Sejam dengan Wawa buat apa? Bosan. Supaya dia benci kopi, aku akan tukarkan air kopi dia dengan air biasa. Dan aku campurkan dengan pewarna hitam. Ini dah sama sangat macam kopi. Bos. Ni kopi ni. Ui, kopi sedapnya. Oi, ini bukan kopi. Bodyguard Puang Hajar. Dan sekarang, cara terakhir, kopi terbalik. Aku terbalikkan gelas berisi air dan aku letak susu. Sedapnya ada kopi susu. Ya, cuba bos minum. Sedap kan? Sedap. Ini bukan kopi ni. Bodyguard Puang Hajar. Subscribe. Wah, ada kotak ajaib lagi ya. Kalau aku masukkan RM1 dapat berapa Cubalah. Wah, dapat RM10. Wow, banyaknya. Kalau kita letak RM10 dapat berapa Wah, dapat RM50. Banyaknya.
lagi. Kalau masuk RM50 dapat berapa Wah, aku pun nak juga lah. Cuba buat. Wih, kalau mainan kecil dapat apa? Wah, dapat mainan macam. Kalau iPhone pula macam mana kalau iPhone? Okey. Aku cuba iPhone Kalau tak iPhone dapat apa Mesti dapat iPhone. Dapat iPhone. Aduh, Esai, aku lapar lah. Sama lah, aku pun lapar juga. Aduh, sakit perut lah. Aku nak pergi tandas sekejap tau. Yeay, akhirnya aku boleh makan sorang-sorang. Perlu berapa jilatan sampai lollipop ni habis? Jom kita test. Rasanya, ni eksperimen paling susah yang aku pernah buat. Tapi aku yakin, benda ni akan bantu ramai orang. Aku namakan dia Bubu. Bubu teman aku tidur dan merenung masa depan. Baru beberapa minit, aku rasa lidah aku dah pedih sangat. Tapi korang relax je. Aku takkan give up. Bubu teman aku seharian hari ni. Sebabkan aku rasa Bubu dah nak habis, Bubu ada satu pesanan untuk korang. Jangan lupa subscribe. Dan tak lama selepas itu, akhirnya Bubu pun pergi dengan sedihnya. Aduh, tersangkut. Susah sangat nak ambil ni. Tolong ambilkan gadis aku. Susahlah weh, tak boleh masuk lah. Tolonglah ambil. Tak boleh lah Mak Kif, tak boleh. Harap-harap bolehlah masuk. Kalau macam ni mesti boleh masuk ni. Mak Kif, ni dah boleh dah ni. Yeay, akhirnya aku boleh makan gadis. Kenapa semua hancur ni? Aduh, laparnya. Ada sisik ayam. Kesiannya bodyguard aku. Mesti dia lapar. Mak Kif, sini Mak Kif. Ni untuk awak. Terima kasih, bos. Nah, tulang ayam je. Kurang ajar ni, bos. Wah, stikernya banyak sangat. Aku nak pakai semualah dekat badan aku. Kat kepala pun aku nak pakai jugalah. Biar banyak. Iqmal, kau sakit ke? Tak sakit pun. Kalau tak sakit, janganlah main stiker tu. Dah, cabut stiker tu sekarang. Yelah, Iqmal cabut lah. Tak boleh lah. Ayah, sekarang tak boleh nak cabut. Oh, tak boleh? Pakai ni je. Betul ke boleh pakai Vaseline ni? Kita cuba sapu Wah, memang boleh lah. Memang boleh buka. Wah, tengok tu. Semua boleh buka. Yeay, terima kasih ayah. Bos, nak telur sikit. Kenapa kau ni minta-minta? Kenapa susah sangat ni? Aduh, kenapa susah sangat ni? Dapat juga akhirnya. Akhirnya dapat juga. Sekarang masanya untuk aku makan. Aduh, letih juga Sekarang nak makanlah.